Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Dakashina dari 6 Syedek membawakan berita untuk anda. Awas, penipuan dalam talian atau scam bukan sahaja boleh berlaku kepada orang dewasa. Kanak-kanak yang menggunakan telefon pintar dan internet juga boleh menjadi sasaran. Dengan penggunaan internet yang semakin meluas untuk belajar, bermain permainan dan menonton video, kanak-kanak perlu lebih berhati-hati dengan individu yang tidak dikenali di alam maya. Antara taktik yang boleh digunakan oleh scammer ialah menawarkan hadiah percuma atau ganjaran menarik. Bayangkan sekiranya anda sedang bermain permainan dalam talian, tiba-tiba muncul satu mesej. Menarik bukan? Tetapi jangan terus klik. Pautan tersebut mungkin membawa kita ke laman web palsu yang cuba mendapatkan maklumat peribadi seperti nama, kata laluan atau maklumat akaun. Ada juga scammer yang menyamar sebagai orang yang kita kenali atau cuba berkawan melalui permainan dan media sosial. Pada mulanya, mereka mungkin kelihatan baik dan mesra. Namun, kita perlu ingat bahawa kita tidak benar-benar tahu siapa yang berada di sebalik skrin. Jadi, apakah yang perlu dilakukan sekiranya menerima mesej yang mencurigakan? Ingat 3 langkah mudah ini. Pertama, jangan klik. Jangan tekan pautan yang dihantar oleh orang yang tidak dikenali, walaupun hadiah ditawarkan nampak sangat menarik. Kedua, jangan kongsi. Jangan sesekali berkongsi kata laluan, kod OTP, alamat rumah, nombor telefon atau maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali. Ketiga, beritahu orang dewasa. Jika menerima mesej yang pelik, menakutkan atau mencurigakan, segera tunjukkan kepada ibu bapa, penjaga atau guru. Jangan takut untuk meminta bantuan. Okey, saya ada 2 orang anak, okey. Seorang tu adalah autism. Pekerjaan saya work from home, which is kat rumah memang hadap PC all the time, most of the time lah. So, tak boleh lah nak expect my kids untuk tak tengok skrin kan. Each of them ada diorang punya device sendiri. So that dia tak kacau lah device kita. Phone kita as a parent kan dah link dengan macam-macam banking apa semua kan. So bila kids ni, diorang ni macam anak-anak ni, diorang ada device sendiri. So benda tu dalam phone dia is only diorang punya game or whatever lah, diorang punya ni apa semua kan. Tak adalah link dengan any of macam bank card ke apa semua kan. So that is one of security lah. Saya memang dah ajar diorang ni, dah educate lah diorang, tunjuk diorang benda-benda scammer kan. Kadang-kadang sebab diorang ada Telegram dan WhatsApp juga sendiri. Nampak link yang memang nombor bukan orang tak kenal, lepas tu macam baca dapat, lepas tu kalau nampak macam menang ni, check dengan mak dia dulu kan. Internet memberi kita banyak kemudahan. Kita boleh belajar, bermain dan berhubung dengan orang lain melalui satu skrin. Tetapi di sebalik semua kemudahan itu, kita juga perlu tahu cara melindungi diri. Jadi, sebelum menekan sesuatu pautan, berhenti sebentar dan fikir. Adakah pautan ini benar-benar selamat? Kerana satu klik yang salah boleh membawa masalah. Fikir dahulu sebelum klik, jangan mudah percaya dan sentiasa berhati-hati di alam maya. Saya Khairul Dakashina dari 6 Syedek. Sebelum berpisah, saya akhiri dengan majlis perasmian Minggu Kemerdekaan SKI Molek. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.